Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini hari kita ada sebuah Grand Levina dalam proses untuk tukar coil plug dan juga spark plug. Okey, isu kereta ni masalah dia 3 silinder lah. Okey, 3 silinder, masalah 3 silinder ni kalau untuk Grand Levina ni memang kita nak kena buka dia punya intake dia. Sebab apa? Dia punya designer dia memang agak lain sikit, tak macam kereta-kereta lain. Jadi kita kena proses untuk buka intake ni agak rumit jugalah. Jadi kita dah check memang ada masalah pada coil plug dan juga spark plug dia. Untuk spark plug dia menggunakan iridium untuk tukar spark plug ni kerjanya agak rumit. Jadi pakailah yang original. Jadi kerjanya sekali je. Okey, untuk coil plug kita menggunakan brand Bosch lah. Brand Bosch. Kalau boleh pakailah brand yang ada kualiti. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, untuk tukar coil dan juga spark plug ni memang kita kena buka dia punya intake dia. Jadi untuk kerja yang sekali, kereta pun tak berulang, pakailah yang brand yang baik. Okey, kita boleh lihat spark plug yang lama. Dah ada kesan kebocoran pada spark plug dia. Mungkin spark plug ni dah terlalu lama tak pernah tukar. Jadi hari ni customer ni datang nak tukar spark plug dengan coil plug. Kita boleh rasa lah, dia punya ni cekak. Maksudnya timing dia okey. Kalau dia jerking memang kita boleh rasa kat exhaust. Okey, alhamdulillah kita pun dah siap buat pemasangan. Intake pun kita dah siap pasang. Kereta ni kita dah run lah. Kalau belum mula dia datang ni, enjin dia bergegar, jerking. Kalau boleh dikatakan senang kita faham lose power lah. Jadi kita dah running tadi, power pun dah ada, kita on aircon pun, timing pun tak ada jerking. Kita dah boleh serah pada owner lah. Itu sajalah untuk perkongsian saya hari ni. Semoga ilmu ni bermanfaat. Assalamualaikum.